Hit sudah. Oi, ganti rugi kah? Ha, tengok ni. Yang ni bukan setakat mushroom ataupun cendawan biasa tau. Ni dia pun sumbat dalam vape. Kadang-kadang kalau hang tengok hang hisap vape tiba-tiba hang high, tengok macam bengong semacam-macam. Yang tu bukan sebab mushroom biasa. Magic mushroom. Kenapa magic mushroom ni boleh menyebabkan high? Dia sebenarnya ada satu mushroom kita panggil psychedelic mushroom. Psychedelic mushroom tu dalam tu ada bahan kimia kita panggil psilocybin. Psilocybin adalah cannabinoid. Tetapi yang ada pada vape tu, dia adalah cannabinoid sintetik, bukan natural. Sintetik ni kajian habak dah. Dia anti-national punya akta dadah kebangsaan bagi tahu. Sintetik cannabinoid, dia akan lebih teruk hang punya high ataupun halusinasi, akan trigger seizure, akan menyebabkan anxiety, akan menyebabkan aggressive behavior, sikit-sikit nak marah orang. Lagi teruk daripada natural cannabinoid. Try bayangkan yang ni letak dalam vape, jual dekat budak-budak. Pernah tengok dulu budak-budak tingkatan 2 hisap vape dekat sekolah, bentuk macam marker, lepas tu duduk atas bumbung nak terjun. Kalau budak-budak tu normal, hang rasa-rasa dia buat benda tu tak? Mesti tak. Bila hantar pada toksikologi, dalam vape tu ada magic mushroom. Bahaya korang.